Itu menunjukkan Thai mengetahui tanah itu adalah tanah Melayu. Kalau tidak, kenapa dia buat jadi macam quid pro quo, ya? Timbal balas dan timbal cara untuk menggantikan kononnya. You ambil lah tanah ni, jajahan saya, yang ni beri pada kami. Kalau betul dia dah sampai ke bawah, kenapa yang tu diminta? Sebab dia tahu masa kerajaan Kedah dahulunya, kerajaan kuno, kerajaan sebelum Masehi, memang sampai ke Serentinggara. Kerajaan Angsa masa tu, ya. Persahabatan dengan Megui apa semua tu, masa zaman tu. Jadi maknanya Thai akui ya, yang tanah Melayu ni sampai ke Serentinggara. Jadi perjanjian itu dibuat sebelum 1909 tu ada lagi satu perjanjian, ya, dipanggil perjanjian rahsia, ya. Saya apakan kat sini sikit. Ni saya dah ke depan ni. Tak. Tinggal sebab saya tak save tadi, tak apa. Perjanjian rahsia ini yang dikehendaki oleh British, ya. Perjanjian rahsia ini adalah perjanjian antara British dan Thai di mana mereka menghentikan konsesi yang diberi kepada Perancis, yang diberi kepada Jerman dan Rusia untuk membina terusan di Serentinggara. Jadi apabila terusan itu dibina, maknanya pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan di Pulau Tioman dan pelabuhan di Singapura dan Batavia, hari ini Jakarta, habis. Ya, mereka akan mengalami kerugian yang besar kalau dibuat terusan di Serentinggara. Jadi untuk nak membenarkan ataupun untuk nak apa orang kata nak ambil hati ataupun memenangi hati Thai, dia setuju tanah negeri Melayu itu tadi, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis itu adalah tanah jajahan Thai dan digantikan dengan tanah Melayu, tanah utara Melayu tu dipanggil hari ini sebagai selatan Thailand tu, ya. Di situlah kita boleh lihat kelicikan Thai, ya. Dan kalau kita lihat pertubuhan negara Thailand tu baru saja dilakukan oleh tadi saya ada tulis oleh Raja Thai, ya. Pada tahun yang baru ni, di mana dia menukar daripada negara okey, bila ini tahun 1939, dia menukar nama negara Siam kepada tanah Siam kepada tanah Thailand, ya. Itu nampak sangatlah Siam tu bukan Thai. Baru tahun tu ditukarnya, ya, dia yang buat angkara pencerobohan, memaksa memeras ugut, ya, ufti emas semua ni, merancang pembohongan, menguasai negeri-negeri kat sini semenanjung tanah Melayu menggunakan nama Siam. Ya, dia memburukkan Siam ni. Padahal Siam tu Melayu, ya, dia tahu. Padahal semua kerja-kerja kotor tu dia yang buat. Jadi bila semua tu dah berjaya, bila orang dah lupa, bila negara dah aman, dia tukar negeri Siam kepada negeri tanah Thai. Itulah dia, kalau kita nak tahu kejahatan Thailand itu yang saya sebut tadi, dia jangan menggigit tanah yang tangan yang menyuap, ya, yang saya sebut British ni tadi, apa orang kata, pemajakan Pulau Pinang membuka jalan ruang yang besar kepada British untuk menakluki semenanjung tanah Melayu dan kemudiannya Melaka, sebab Melaka masa itu di bawah Belanda, dan juga Singapura. Singapura itu adalah trofi kepada British, ya, trofi kepada British. Walaupun tahun 1948 tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, semua, ya, semua perjalanan pemerintahan, kuasa-kuasa dia, apa juga jenis pembentukan kerja-kerja yang dia buat, semua berpusat di Singapura. Ya, British Malaya pada waktu itu berpusat di Singapura. Jadi kalau kita ketahui hari ini, apabila
Singapura berpisah daripada, bukan berpisah, bila kita diberi kemerdekaan dan Singapura tidak masuk dalam kemerdekaan yang pertama tu, Singapura dia dia membangun lebih cepat daripada Semenanjung Tanah Melayu. Kerana apa? Semua simpanan emas ke ataupun perdagangan, penerbangan SMA masa tu ya, semua adalah dibuat di Singapura. Dan apabila perpisahan berlaku, yang itu semua dapat kat Singapura. Jadi itu adalah batu loncatan kepada Singapura, di mana tiba-tiba duit jet terus menjadi RM1 kepada RM2 pada masa itu ya. Dan kita di Semenanjung Tanah Melayu bermula balik pada zero. Kita set MAS zero. Ya, kita buat apa pun semua daripada permulaan dengan kosong. Jadi situlah kita sebenarnya kerja-kerja ataupun perkara-perkara yang pembangunan ataupun permodenan Semenanjung Tanah Melayu agak lewat dan juga agak perlahan ya, kerana kita bermula daripada kosong apabila kita mendapat kemerdekaan tu. Dan ia menjadi lebih teruk apabila pembangunan dibuat banyak hanya di pekan-pekan Cina ya. Pekan-pekan Cina di mana bangunan kerajaan, infrastruktur, jalan, sekolah, pejabat kerajaan semua dibuat di pekan Cina. Di situ juga kita banyak ketinggalan. Jadi kat sini the moral of the story kita Tuhan anugerah macam-macam. Tuhan anugerah macam-macam kepada kita. Kita ada emas, kita ada perak, kita ada besi, kita ada macam-macam. Tapi satu pun perlumbungan tak ada di dalam tangan kita. Ya, kalau kita boleh, kalau sekarang ni kita dah ketahui macam-macam dah ni, ya. Dan kita boleh lihat sekarang ni banyak perlakuan dilakukan oleh British adalah pembohongan, adalah satu rompakan, ya, adalah satu sejarah yang ditutup. Dan apabila mereka buat semua ini, tak berterima kasih langsung ya. Setelah mereka menjahanamkan kita, lepas tu dia mendapat banyak faedah daripada Malaysia ataupun Semenanjung Tanah Melayu menjadi dia punya trofi. Ada satu buku ditulis oleh Curtis ya. Curtis ni mengatakan Tanah Melayu ini adalah trofi kepada UK kepada British. Sebabnya semasa British membuat perjanjian, semua pembayaran adalah di dalam dolar Spanyol, Spanish dollar. Kenapa? Kerana pound sterling British tidak laku. Ringgit lebih besar daripada pound sterling pada zaman tu. Jadi dia menggunakan Spanish dollar. Kat situ pun kita nampak dia banyak, British ni banyak menjadi kaya daripada hasil daripada rompakan di Semenanjung Tanah Melayu oleh mereka. Itu penulisan oleh Curtis. Ya, bukan saya yang berkata, orang dia sendiri berkata. Jadi kita sini alhamdulillah, saya rasa hari ini banyak orang dah sedar. Tapi cara mana kita nak bangkit balik, kita nak ambil balik hak-hak kita ya. Hak kita macam mana kita nak ambil balik dengan cara yang berhemah. Sebab sekarang ni kita tak payah berperang untuk nak ambil apa yang hak kita ya. Kita ada satu undang-undang yang dipanggil arbitration. Nanti probably Dato' Mak Fazi boleh cerita ya, arbitration. Kalau kita dedahkan ni kepada dunia, apa yang dilakukan terhadap Melayu di sini, maybe kita boleh dapat balik hak kita ya. Di situ saya akhiri saya punya sebab dah berlebih pula saya cakap, nanti orang marah. Orang kat atas tu marah. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Puan Zahra. Assalamualaikum Puan Zahra. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Puan, mantan Setiausaha Kerajaan di Kedah. Saya tertarik dengan pandangan tadi. Cuma kita ada beberapa perkara yang saya ingat kita kena buat some corrections tentang RM1,000 tu. Saya ingat kita clear yang tu, iaitu 10,000 Spanish gold coins. Gold coins? Yes. Sebab saya sendiri pernah buat kajian, saya pergi ke Kew Garden Archive. Bukannya ringgit tu bila jadi conversion dia bila kita merdeka. Perjanjian yang kita buat semasa mendapat kemerdekaan itu yang jadi RM1. Okay? Tapi masa British ia adalah 1,000 gold coin, Spanish gold coin. Bayangkan 10,000 lah. 10,000 bayangkan, sebab dua-dua lah. Pulau Pinang 6, Semang Perai 4. 4 ya.